Tu doktor, before kita bahas lah lebih mendalam satu-satu yang doktor cakapkan tadi, kita nak start kepada hormon lelaki tu itself, Okay. the testosterone. Nak kata apa Testosterone. peranan sebenarnya hormon testosterone pada lelaki. Okay. So kalau perempuan kita tahu banyak hormon. Progesteron, estrogen, ini paling penting hormon untuk perempuan. Okay. Lelaki ni tak banyak, satu je. Lelaki pun tahu benda ni, testosteron. Terutama popular sebab apa? Sebab testosteron berkaitan dengan muscle mass. So orang nak jadi muscle bulky, nak jadi sado. So testosteron. Okay. Tapi testosteron dia bukan setakat benda tu. Dia lebih daripada tu. Bigger than that lah. Bigger than that. The picture is bigger. So testosteron ni apa? Dia yang hormon yang kawal, okay, keterampilan kejantanan ataupun lelaki tu sendiri. Jadi bila dia akil balik, testosteron ni akan mula dihasilkan dan jadi semakin meningkat. So menjadikan dia ciri-ciri sebagai lelaki lah. Suara berubah. Okay. Dada jadi bidang. Ya. Yang mana yang tak berbulu tiba berbulu. Berbulu. Itulah dada Betul. Betul. Okay. Lepas tu apa tu? Testis membesar. Ya. Testis membesar. Ya. Jadi benda ni semua berkaitan dengan testosteron. Dia kawal sexual punya karakteristik untuk lelaki. Tapi selain daripada tu, dia juga kawal jantung. Ya. Dia untuk kesihatan jantung, mental health ya, terutama cognition. Kita punya memory, lelaki tu punya memory, lelaki tu punya fokus, dikawal benda tu.